Ini kisah yang menyentuh hati semua pihak, termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia mengenai 7 pemuda nekat terjun ke dalam tasik untuk menyelamatkan 3 beranak terperangkap dalam kereta yang terjunam. Mereka kini dikenali sebagai hero Tasik Biru selepas menyabung nyawa untuk ibu dan 2 anaknya di Kundang Selangor tengah malam kemarin. Kejadian disedari orang ramai selepas terdengar jeritan dan tangisan kanak-kanak dari dalam kenderaan yang hampir tenggelam. Beberapa pemuda kemudian bergegas ke lokasi selepas menerima maklumat menerusi WhatsApp komuniti ketika Moreh. Sejurus tiba, 7 pemuda itu kemudian terus terjun dan mengeluarkan wanita dan 2 anaknya berusia 3 dan 6 tahun menerusi bumbung kereta itu. Hati-hati, hati-hati! Usaha menyelamat berlaku kurang 15 minit dalam keadaan gelap tanpa bantuan peralatan khas. Kedua-dua kanak-kanak berjaya dikeluarkan terlebih dahulu. Ibu mereka bagaimanapun ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut dan dilapor dalam keadaan stabil. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sementara itu, menceritakan suasana panik itu, penyelamat Muhammad Fahmi Ismail berkata pada awalnya dia tidak merancang untuk terjun ke dalam tasik kerana kedalamannya dan beberapa tragedi yang meragut nyawa sebelum ini. Bila saya dah sampai kat sana, saya terdengar jeritan suara budak-budak kecil. Ada 2 orang menjerit, menangis. Jadi saya rasa saya tak boleh biarkan dan saya tak boleh nak tengok saja kereta tu tenggelam. Rupa-rupanya bila saya dah nak ke bawah tu, ada 2 ke 3 orang penyelamat yang dah terlebih dahulu yang dah masuk ke dalam air pergi tarik mangsa dekat dalam kereta. Keberanian 7 pemuda itu mendapat pujian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tindakan ikhlas mereka mencerminkan nilai kemanusiaan dan ihsan yang amat bermakna. Menerusi hantaran Facebook jelas Perdana Menteri, beliau tersentuh apabila membaca kisah keberanian 7 pemuda berkenaan. Datuk Seri Anwar menyatakan penghargaan setulusnya buat mereka yang bertindak pantas terjun ke dalam tasik bagi menyelamatkan bangsa biarpun nyawa sendiri menjadi taruhan. Beliau turut mendoakan kesembuhan kepada ibu serta kedua-dua anak mangsa.